Okay guys, hari ni episod 2.1. So kita masih dalam bateri juga. Saya nak bagi tahu apa keburukannya kalau bateri kita dah di pump ataupun di boost. Satu adalah phone tu dah tak water resistant. Sebab dah pernah buka kan. Okay, nombor dua, korang nampak bateri health tu 100 macam ni. Nampak 100. Tapi dekat sistem sebenarnya 77%. So korang beli phone dia harga murah sikit, korang ingat bateri 100, tahu-tahu 2-3 bulan bateri kembung, ataupun korang kena tukar bateri dah. So itu dah keluarkan kos lagi. So better korang pilih phone bateri yang tak dipump, supaya at least kalau korang beli tu 80 lebih kan, korang dah boleh sediakan duit dah untuk nak tukar bateri in the future. Bukan macam 77 ni, tahu-tahu dah kena tukar bateri. Bateri kembung boleh effect screen, pecah screen. So korang baik berjaga-jaga.